Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So macam biasalah saya akan buat ulasan perlawanan antara Selangor versus Penang, yang mana Selangor menang 4-0 pada perlawanan ni, which is satu jumlah jaringan yang banyak. Tetapi bukan 4-0 tu yang saya nak highlight kan. Saya agak terkejut. Sebab apa? Sebab untuk game ni pasukan Selangor berjaya untuk menjaringkan gol melalui corner kick kan. Satu gol Hugo Bumong kepada Krigo Moraes. Ui, satu set piece yang lawa main tu. Lepas tu Hugo Bumong kepada Harif Saikal, satu gol yang lawa juga. Dan gol free kick daripada Alvin Fortes. Wow, marvelous mat. Dan satu gol sahaja daripada segi open play, yang mana Faisal Halim buat terubah pada Hugo Bumong. Hugo Bumong buat larian, berjaya untuk tewaskan Ramdan. So itu adalah satu performance yang bagi saya one of the best performance yang Selangor tunjukkan, dan mereka berjaya menjaringkan gol melalui set pieces yang banyak dalam satu game. Which is sebelum ni jarang lah mereka nak score ataupun menang banyak dengan set pieces yang mereka berjaya untuk execute peluang-peluang yang mereka dapatkan. So somehow mereka berjaya untuk simply fix apa yang mereka perlu fix untuk season akan datang. Sebab kalau nak fix untuk season kan, untuk season ni memang dah nak habis, tinggal baki 1-2 game saja kan. So mereka perlu teruskan konsistensi, dan untuk pre-season nanti mereka perlu buat jadi lebih baik untuk mereka bina tim yang lebih bersedia untuk fight for the title challenge bagi next season lah. Jadi tanpa buang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Untuk ulasan perlawanan kali ni saya akan mulakan dengan pasukan Selangor. Okey, untuk pasukan Selangor pada perlawanan ni, to be honest lah, saya boleh katakan mereka turun dengan back four. Macam biasa, Haris Saikal, Safwan Baharudin, mereka letak Abu Analdi dan juga Quentin Chang. Dan mereka letak bahagian tengah dua pivot, Noor Liner, Noor Rawabdeh, dan mereka letak attacking midfielder iaitu Hugo Bumong yang baik. Cumanya ada satu benda yang kita nak cerita untuk pertama kali ni adalah tentang Kim, iaitu winger kanan, yang mana selalunya Alvin Fortes sahaja yang akan diletakkan di situ sebagai first 11. Kalau tak silap saya, ini adalah first time Selangor turunkan Kim as a first 11. Kalau salah boleh tolong betulkan. Yang mana dalam saingan liga lah, yang mana Kim diturunkan, which is bagi saya not bad. Kim punya link up play, Kim punya dribbling, Kim punya bahagian kanan very efektif juga untuk bantu bahagian serangan kan. Tapi itulah saya sebab saya sebelum ni jadi masukkan sebagai super sub, so tak nampak sangat banyak benda yang dia boleh contribute to the team kan. Tapi untuk game ni, dia bila letakkan first half, kita boleh nampak yang dia can do something untuk membantu bahagian kanan jadi lebih efektif in term of attacking wise lah. So benda tu memang bagus lah. Tetapi kita balik kepada back 4 pasukan Selangor. Untuk back 4 pasukan Selangor, to be honest, saya sebenarnya puji kepada Safwan Baharudin dan juga Haris Saikal yang lead the defense. Sebab apa? Sebab mereka tahu Penang datang dengan satu corak permainan yang more to direct dengan long ball. Bermaksud mereka jadikan focal point kepada Kipre, ataupun mereka jadikan Denzel Wahar sebagai focal point. Jadi apa yang dilakukan oleh pasukan Selangor adalah mereka cuba untuk memastikan yang mereka membiarkan kedua-dua player ni berada dalam offside trap kan. Jadi offside lah, offside position. So kalau kita tengok, ada beberapa hantaran dilakukan pada Denzel Wahar dan juga Kipre, yang mana mereka ni terperangkap dalam offside, tetapi lead to the situation yang mana pasukan Penang sepatutnya boleh score the goal. Tetapi bila mana mereka dah berjaya melepasi defense walaupun dalam keadaan offside, dan mereka ada open space untuk mereka tewaskan Kalamullah untuk game ni, mereka gagal. Denzel Wahar gagal, Kipre gagal, ada 2-3 percubaan. Jadi kudus jugalah untuk Kalamullah walaupun dah berada dalam keadaan offside, tetapi Kalamullah still lagi boleh save the ball. So benda tu bagus lah. Offside trap menjadi, cumanya lambat, tetapi aksi penyelamatan daripada Kalamullah pun antara yang patut dipuji. So memang kita boleh puji lah backline pasukan Selangor untuk game ni. Mereka berjaya buat something, dan goalkeeper pun berjaya untuk pastikan yang dia clean sheet. Dia tak, walaupun mereka dah tahu tu offside, tapi dia still lagi boleh save the game lah. So benda tu bagus. Dan untuk Abu Analdi, to be honest, macam saya cakap sebelum ni, Abu Analdi antara offensive fullback yang pasukan Selangor ada yang mereka boleh utilize untuk every game. Sebab apa? Sebab Abu Analdi ni dia punya attacking wise ataupun dia punya attacking support bagus. Dia boleh bawa bola je, jadi boleh ball carrier dan sebagainya. Cumanya dia perlukan masa untuk sesuaikan diri dan bentuk combination play dengan Faisal Halim. Dan in this game, kita boleh tengok bagaimana Abu Analdi menunjukkan bila mana dia diberi peluang untuk bermain bersama dengan winger seperti Faisal Halim, mereka boleh create something yang much more better
lah untuk kontrol dekat bahagian kiri ataupun menyerang di bahagian kiri. So itu yang kita suka lah. Untuk bahagian tengah pula, Noor Awabdeh dengan Noor Liner, kita boleh nampak bila mana mereka bermain dalam sistem double pivot. Noor Liner untuk game ni dia akan banyak join the attack bila mana dia covering on the left half space, space kiri lah, untuk menjadi connector, dan tinggalkan Noor Awabdeh more to on the central ataupun di bahagian tengah ataupun zone 14. So benda tu memang flexibility yang ditunjukkan oleh Noor Liner dan juga Noor Awabdeh dalam bergandingan dalam sistem double pivot. Dan disebabkan itu kita boleh nampak yang Noor Awabdeh banyak untuk melakukan percubaan dari luar kotak penalti. Sebab apa? Sebab dia more on the centralized area berbanding dengan Noor Lin yang berada di bahagian kiri untuk support Faisal Halim. Dan untuk Hugo Bumo, to be honest, Hugo Bumo antara player yang bebas untuk Paskal Selangor. Dia berjaya untuk bermain dengan cemerlang, untuk menjadi connector, dia menjadi playmaker, dan dia juga yang turun daripada bawah untuk collect the ball, dan dia juga banyak join the attack untuk bersama dengan Krigo Moraes di bahagian number 9 punya position. Sebab tu Hugo Bumo boleh score the goal. So ini adalah satu perkara yang pernah saya highlightkan. Selain daripada bahagian winger, bila pasukan Selangor tak berjaya untuk kontrol, mereka kehilangan Hugo Bumo dalam beberapa game yang lepas yang menyebabkan mereka seakan-akan hilang arah. Tetapi bila Hugo Bumo kembali di bahagian tengah, kita boleh nampak there is something yang pasukan Selangor missing piece kan. So bila Hugo Bumo masuk, itu adalah dia boleh untuk complete the missing piece kan, the puzzle tu dia boleh complete lah. So Hugo Bumo one of the key player yang pasukan Selangor patut utilize ataupun patut simpan untuk next season, sebab dia boleh buat macam-macam. Dan untuk Krigo Moraes, to be honest, memang tak payah banyak cakap lah kan. Krigo Moraes malam dia punya positioning, dia berapa kali orang hantar dia tanduk tapi dia ditepis oleh Ramdan kan. Dia punya finishing wise bagus, tapi saya sayang yang last minute yang Victor Pernambuco buka pada Alvin Fortes nak cuba lob ataupun chip Ramdan dia tepis, bola kena tiang, dapat balik kat Alvin Fortes, peluang terhidang, dia boleh je score, tapi dia pas pada Krigo tak score pula. Saya pun pening mat Krigo ni kan, boleh tambah gol lagi bagi jadi 5 tapi dia tak mau score kan. Tapi apa-apa pun Krigo ni bagus. Sebab apa? Sebab work rate dia tinggi, positioning dia bagus, dan dia pandai untuk check in check out, dan dia pandai juga off ball movement untuk keluar daripada position number 9 bila Hugo Bumo masuk ke kawasan tersebut untuk dia create ataupun support bahagian middle third. So benda tu bagus lah kan. So sebab apa, Hugo Bumo ni dia as a complete striker, dia boleh buat something yang mana bila mana winger perlukan support, dia akan bagi support, dia akan create space. Kalau bahagian tengah perlukan link up player, dia akan turun untuk link up, untuk bantu kan. So benda tu memang complete each other. Untuk winger, Faisal Halim dengan Alvin Fortes, mereka pun cemerlang untuk game ni. Victor Pernambuco pun not bad lah bagi saya. Overall Selangor menunjukkan satu gameplay yang boleh dikatakan the way they play adalah satu perkara yang positive side untuk menentang Penang kan. Yang ada pemain defense yang bagus, mereka ada Fat Obilo dan sebagainya, tapi mereka boleh untuk score sampai 4, dan yang paling penting set pieces mereka, Hugo Bumo is the key player untuk score ataupun jadi assister. So semalam Selangor buktikan yang mereka pun boleh score melalui set pieces. Jadi untuk Selangor, kudos lah, saya boleh puji. Untuk Penang, bagi saya mereka punya corak permainan memang focal point mereka Denzel Warhol, Kipre, banyak long ball, banyak macam tu. Adik Raub je kot yang banyak yang dribble 1-2, lakukan percubaan, Kalamullah save kan. So benda tu bagi saya agak merugikan lah, sebab Penang corak permainan yang mereka terapkan is like a traditional gameplay. Merugikan. Mereka pun tak boleh dapat challenge cup untuk season ni. Saya tak pasti apa kelemahan Penang, sebab quality player pun mereka ada, tetapi mungkin import yang agak tua lah, macam Kipre yang masih bergelut, OJ Potera apa semua tu kan. Tapi mungkin mereka kena fix the thing dan carilah kelemahan-kelemahan yang patut mereka perbaiki untuk season akan datang. Jadi overall Penang deserve untuk kalah. Itu je saya boleh cakap. Assalamualaikum.